Siti rasa Siti dah penat lah nak jual ayam gepuk ni. Siti rasa Siti nak tukar kerjaya lah. Siti tahu. Siti nak jadi food reviewer. Mulai hari ni, nama Siti, Siti Kaki Review. Siti akan review semua makanan ikut tekak Siti. Jom kita mulakan. Hari ni Siti akan review ayam gepuk dekat Jogja Ayam Gepuk. Diorang cakap ayam gepuk dekat sini jahat-jahat. Ni aku ambil ayam gepuk set G. Harga dia pula RM16.50 sekali dengan air. Aku baca bismillah ya, aku baca bismillah. Dia ada ayam, sudah ada pedal. Bagi kau habis goreng enggak ah. Tahu, ada tempe. Ayam gepuk mesti ada kena sambal. Jom lah kita rasa, pergi tunggu. Aku nak makan ayam dia dulu Ayam tu ni, rasa ayam betul lah. Sikit pun memang tak ada rasikan. Kita try sambal dia pula. Nakal ke tak nakal? Oh, memang nakal lah. Aku rasa sepepak je. Aku nak makan nasi dia dengan ayam dia ni. Baca bismillah. Padu tu, gempak tu, mantap, baik. Macam gini. Sedap. Sekarang ni kita tengok pedal. Jahat ke tak jahat? Aku cicah. Bismillah. Sambal dia paling jahat. Kena. Nasi lah, nasi. Nasi ni. Juicy. Siapa tu yang masak macam ni? Ayam gepuk paling sedap aku makan. Ini masih pakai baju ayam gepuk Jogja ni. Ini Siti yang masak tadi kan? Sorry lah, terinteraktif sangat. Korang rasa macam mana? Berbakat tak Siti jadi food reviewer? Korang rasa Siti patut review apa pula lepas ni? Kalau korang suka Siti review, jangan lupa follow akaun ni ramai-ramai tau. Nanti Siti akan review lagi makanan lain.